Pada Mac 2011, gelombang Arab Spring tiba di Syria apabila ribuan rakyat bangkit menuntut kebebasan dan reformasi demokratik. Apa yang bermula sebagai protes aman di Daraa segera berubah tragedi apabila rejim Assad bertindak ganas, menembak pendemo, menahan kanak-kanak, malah menyeksa mereka di pusat tahanan rahsia. Dalam masa beberapa minggu, bandar-bandar seperti Homs dan Douma menjadi saksi darah, sementara gelombang penahanan sewenang-wenang memuncak hingga 100,000 orang dilaporkan hilang atau diculik oleh agensi kerajaan. Sebelum tu jangan lupa subscribe, like dan tekan butang loceng untuk video-video yang menarik seterusnya. Rejim Assad memperluas kebengisannya dengan memperkenalkan barrel bombs. Tong besi berisi bahan letupan dan serpihan yang dijatuhkan dari helikopter ke atas kawasan awam. Keadaan semakin buruk apabila jet tempur rusuh mula menabur bom udara, membuka bazar di Aleppo, Daraya dan Idlib kepada hujan peluru. Banyak kawasan perumahan hancur berkecai, meragut nyawa ibu bapa dan anak-anak kecil. Laporan Amnesty International dan Human Rights Watch menggambarkan kesan tragis ini sebagai serangan rawak dan tidak berperi kemanusiaan. Puncak kezaliman, Assad menampakkan wajah paling kejam dalam insiden Douma pada April 2018 dan Sarin di Ghouta Timur pada Ogos 2013, di mana gas beracun membunuh ratusan awam, termasuk bayi yang sesak nafas. Walaupun konvensyen senjata kimia jelas melarang penggunaan gas sarin dan klorin, rejim memastikan pelbagai kisah dicipta untuk menutup jenayah ini, menimbulkan kecaman global dan serangan balas oleh Amerika Syarikat dan sekutunya. Namun, bagi penduduk Syria, derita itu sudah terukiti dalam ingatan dan jasad mereka. Di dalam penjara rahsia seperti Setnaya, tahanan politik, perempuan hamil, pelajar, bahkan doktor, dihumban ke dalam sel sempit, diseksa hingga mati. Amnesty melaporkan bahawa tempat ini ibarat kilang kematian penapis untuk menyingkirkan siapa saja yang dianggap ancaman. Di kawasan Tadamon, Damaskus, jiran sendiri menjadi maklumat kepada pengawal rejim. Mereka yang menentang akan diheret, dirogol atau digantung berjam-jam. Begitu sistem informan bertapak kukuh memecah belahkan kepercayaan komuniti. Sekatan makanan, air dan perubatan menjadi senjata tambahan dalam gudang kezaliman Assad. Bandar Madaya dan Ghouta Timur dikepung berbulan-bulan. Pemandangan kanak-kanak menanti kepingan roti menjadi simbol kebuluran yang diiringi bau mayat. Program bantuan sering ditewaskan, konvoi diserang, lori bantuan dirompak atau dibakar. Hasilnya, lebih 6 juta rakyat Syria terpaksa melarikan diri ke negara jiran, manakala 13,5 juta lagi bergantung kepada bantuan kemanusiaan. Kematian, anggaran global menyebut lebih 450,000 mayat awam dan pejuang terbunuh menjelang 2016. Angka terus meningkat melebihi 1,5 juta menjelang 2024. Pelarian dan pemindahan. Lebih 6 juta menjadi pelarian di luar Syria, manakala 6,3 juta lagi terpaksa berpindah dalam negara sendiri. Penahanan. Sekurang-kurangnya 100,000 individu hilang atau ditahan secara paksa oleh rejim. Selain senjata, Assad menggunakan kawalan maklumat, mencipta sempadan maklumat dengan menutup stesen TV bebas menahan wartawan dan mengekang internet. Sistem maklumat berjalan rapat dengan badan risikan, menjadikan setiap mesej media sosial satu risiko hukuman mati. Ramai aktivis terpaksa menyamar menggunakan VPN atau berkomunikasi melalui kod rahsia demi mengelak daripada dikesan. Walaupun rejim Assad kini tumbang pada Disember 2024, trauma masih membelenggu. Suruhanjaya Keadilan,
peralihan telah ditubuhkan untuk menyiasat jenayah, tertumpu pada kes Setnaya, Gauta dan barangan kimia. Ratusan saksi dan peguam hak asasi kini mengumpul keterangan bagi prosiding antarabangsa. Namun jalan keadilan masih sukar, bukti musnah, saksi tertekan dan kepentingan kuasa besar saling berlanggar. Rejim Bashar al-Assad bukan sekadar kisah tentang seorang diktator. Ia satu episod kejam yang menguji ketabahan insan, memperlihatkan betapa jauhnya manusia sanggup menindas. Namun, dalam kegelapan Syria lah terbit sinar harapan aktivis pejuang keadilan. NGO mengumpul bukti dan ribuan pelarian gigih mendidik generasi baharu tentang kebenaran. Ini bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi pengajaran untuk dunia bahawa kekejaman yang disembunyi akan dituntut suatu hari nanti.